Berita boom hari ini. Pelakon Zara Zia berkongsi pengalaman pahit selepas dua kucing peliharaannya disahkan menghidap virus leukemia kucing FELV yang menyebabkan kedua-duanya tidak dapat diselamatkan. Beliau mengakui kekesalan kerana tidak menjaga kesihatan haiwan peliharaannya sejak awal. Selepas seekor lagi kucingnya, Beshetik, turut didiagnosis positif FELV dan keadaannya semakin merosot, Zara mula mengambil langkah pencegahan dengan membawa Beshetik menjalani pemeriksaan bulanan dan memberikan makanan tambahan yang disyorkan veterina. Pelakon drama Risik Pada Hati itu menekankan kepentingan bersedia dari segi mental dan tindakan bagi pemilik haiwan peliharaan. Beliau menasihatkan agar pemilik kucing selalu membuat pemeriksaan secara berkala serta mendapatkan nasihat pakar untuk rawatan terbaik demi memastikan kesejahteraan haiwan kesayangan dan mengelakkan penyesalan di kemudian hari.